berani ya. Saya tak berani nak buat. Biarkan kita tunjuk hasil. Sebuka ni jual dodol. Lagi. Untuk rendang ayam, ni rendang daging. Ali boy. Itu dia. Hi guys, good morning. Hari ni 19 Mac. And kita tak tahu kita raya esok ataupun kita raya hari Sabtu. So sekarang dah pukul 9 pagi. Plan hari ni memang akan buat rendang. Tapi kenapa tahun ni kita buat rendang dekat rumah? Sebab nenek ada dekat sini. Nenek dia kata nenek dia tak berapa nak larat sangat, tak berapa nak sihat sangat untuk duduk seorang dekat kampung. So dia puasa dekat rumah Mia. And then kita orang akan buat rendang kat sini. Lepas tu nanti malam raya baru kita orang akan balik kampung and bawa balik yang kita orang dah siap masak. So sebenarnya semalam saya memang nak buat vlog untuk masak rendang. Tapi aku bangun-bangun dah siap. Tak ada siapa kejut. Saya nak buat macam mana? Kita bangun-bangun. Biar bangun pun sebab mama kejut suruh rasa. Sebab kita tak puasa kan. Dia suruh kita rasa sedap ke tak sedap ke. So begitulah, sekarang dah pukul 9. Rendang daging pun dah siap. Tapi tak apa, kita ada kuah kacang. Ada kita tak buat lagi. Okay, so kita vlog je lah mana yang ada ya. Kita orang punya bahan-bahan semua dah siap dah. Ayam dah siap siang. Dah siap basuh. Daging pun dah siap potong-potong semua. Lepas tu bawang-bawang, halia apa semua tu semua pun dah siap racik dah. Memang hari ni memang tinggal nak masak, masuk kuali je. Nama saya Ali Boy. Umur saya baru 5 bulan. So kira vlog ni macam like preparation raya tapi version prepare kat rumah. Nampak kita punya rendang daging dah siap. Sedapnya. Rendang ayam tak siap lagi. Kita tinggal nak letak santan. Kita tengah mesin kelapa. Sebab kita nak perah dia sekejap lagi. Ada budak kena kurung lah. Alah. Kena kurung. Nakal lah tu. Sebab nakal lah tu kena kurung tu. Yo. Nama ni Yoni Boy. Ya. Ya. Kita punya rendang ayam. Boleh masuk santan. Cara nak dapat bicep cepat untuk raya. Kita kena gaul rendang. Sampai bawah kakak. Ya. Tabur-tabur daun kunyit. Dah. Rendang ayam is done. So sekarang kita dah siap. Sekarang dah pukul 3 petang. And apa plan saya sekarang ni? Mia nak pergi beli lens. Sebab Mia lupa yang Mia punya lens ada dekat asrama. Tak ada kat rumah. Aku lupa nak bawa balik. Kita naik motor. Kita naik motor pada pukul 3:30 petang. Memang panas. Tapi tak apa demi raya. Last minute lens Kail. Sekarang baru pukul 4. Tak puasa. Kak Il tak puasa. Order air pula dia Kak Il. Aduh. Dah beli. Jom kita balik. Panas. Mia baru try yang baru ni yang taro bubble creamy drink. Sedap gila. Very sedap. Tak manis sangat. Terus kan kita ada sticky note dan juga pen. Untuk ni nak tulis note kat pet sitter. Untuk buat masa sekarang ni memang dah tak hantar Mika, Juicy, dah tak hantar dekat hotel. And kita memang akan panggil pet sitter je. And by the way sekarang kita ada lagi 2 kucing. Iaitu nama dia Ali Boy dan Yoni Boy. Dari dua-dua jantan. Dua-dua ni adik-beradik. Tapi buat masa sekarang, diorang dua ni akan duduk dekat luar rumah. Mika dengan Uci je dekat dalam rumah. Walaupun kita tak tahu lagi kita ni raya bila, besok ke, lusa ke. Tapi kita prepare je awal-awal. Mana tahu tiba-tiba besok raya, at least kita dah siap. First kali, kita minta dia untuk turunkan makanan. Ya. Buat masa sekarang ni, diorang memang kena duduk kat luar. Sebab kadang-kadang duduk dekat dalam rumah, kadang-kadang dia bergaduh. So untuk mengelakkan pergaduhan ekstrim, time kita orang tak ada, so diorang ni duduklah kat luar. Kalau kita ada dekat rumah, diorang duduk je dekat dalam rumah diorang ni. Main tali DJI ni pula lah budak ni.
Yo. Boy, kuat main dua ni. Kalau korang tertanya-tanya bergaduh dengan siapa ni? Si gangster ni. Dia kadang-kadang je dia marah, kadang-kadang je bergaduh. Tak adalah selalu bergaduh pun. Tapi sebab kita nak elak, kita takut time kita tak ada bergaduh sampai terberak ke apa kan. So biar Ali dengan You dekat luar lah. Time kita ada je Ali dengan You kat dalam. Okay? Budak ni budak ganas ni. Ni budak ganas ni tengok gigi. Ni. Say cheese. Dia ni Mika ni, dia nak main. Macam kalau dia nampak Ali dengan You berlari-lari semua tu, dia nak ikut main, dia nak ikut berlari juga. Tapi dia akan bergaduh. Dia macam dia nak main tapi macam tak reti nak bersosial, macam tak menerima hakikat bongsu tak jadi. Tak tahulah. Mungkin dia take time lah kan nak menerima. Say cheese. Cheese. Sebab selalu kan hari-hari orang panggil dia baby, orang panggil Mika. Sekarang dah ada nama lain pula. Sekarang orang dah panggil Ali, panggil Yo. So dia macam tak boleh menerima hakikat lagi budak ni kan. Si baby ni kan. Sebab dah jadi baby 6 tahun ni. 6 tahun jadi anak bongsu. Ya. Garang. Kita mengambil masa, kita tengah free. Kita nak gosok baju. Tahun ni kita orang tema full shopping. Okay, actually guys, hari raya nanti Mia nak buat macam satu game lah untuk Mia punya family kan. So dekat sini ada RM52 and kita ada berlainan warna sampul kat sini. So kita setiap sampul amount dia lain-lain. Kita tengoklah nasib siapa yang dapat sikit, nasib siapa yang dapat banyak. Ada RM2, ada RM5, ada RM10, ada RM15, ada RM20. Mia tak nak masukkan sendiri sebab nanti Mia tahu dekat sampul colour mana yang ada RM2. Mia nak suruh nenek yang masukkan. Tapi nenek jangan tunjuk kat Mia. Banyak duit kau ni ya. Nak bagi siapa ni RM1 ni? So nenek dah siap masukkan duit-duit kat dalam sampul ni. Mia tak tahu pun sampul yang mana satu, berapa amount dia semua tu. Kita tunggu di pagi raya nanti Kita tengok siapa yang dapat RM2, siapa yang dapat RM20. Begitu. Okey lah kan. Buat kuah kacang. Kacang ni kita dah siap blend, bawang-bawang semua dah siap potong. Tinggal nak masak je. Isytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2021. Aku sudah aku dah bilang sama kamu. Kita bersama Sarah, kita nak pergi beli nak beli sepit, sepit bunga yang ada. Kita nak mencari bunga-bunga yang boleh dikepit dekat tudung. Sebab kita macam ada tema-tema klasik sikit. Ni. Woi, dia pandai dia sorok. Taklah sepit rambut lah. Dia punya sepit rambut. Kita nak yang macam ni. Okey, gang lah. Ni sepit rambut tapi dia nak beli sebab bunga ni. Lepas tu dia nak tampal sendiri. Yang ikut sepit ni. Ni RM12, RM13. Anak-anak ni banyak. Nak DIY punya pasal. Tak yalah. Sebab pagi ni kita nak gerak balik kampung dah, tapi banyak baju, so kita dry. Kita tak tahu lah kita akan gerak pukul berapa, mungkin pukul 9, 9:30 macam tu. Sebab sekarang pun dah pukul 8 pagi. Kita nak tunggu ni baju siap pula. Dan kita tak tahu lagi hari ni jam ataupun tak untuk kita nak balik Negeri Sembilan. Tapi rasanya tak jam kot. Sebab macam tengok macam tak ramai je nak balik Negeri Sembilan. Semua banyak nak ke atas. Nak ke Kelantan, Pahang, Terengganu. Akak jual baju kak. Kita dah sampai. 8.30 kita gerak, pukul 10 kita dah sampai kampung. So maksudnya tak jam lah kan. Kita memang tahu-tahu bangun dah sampai. So tidur kali ni memang betul-betul tak sedar ya. Memang tak sedar langsung. Wah, dah start mengemas ya. Korang tengok hasil lama tak balik rumah. Tahun ni punya raya kita nak kejar transition. Setiap hari kita cuba untuk adakan transition. Sepanjang yang mau makan baju raya je lah. Anak kita jadi merana, ikan keke mak iloi iloi. Raya sedun dun
sama tu, aku buat transition tu. Hari raya dulu. Woi, kalau tak aku dah rekod kau dah long. Tengah menyapu-nyapu. Dekat atas tengah vacuum. Dia tai cicak, tapi kalau korang balik kampung jadi cocak. Tai cocak. Nampak segala habuk-habuk. Oh, sapu daun kering. Kau tunggu vlog raya nanti aku cantik. Tunggu. Janganlah cakap-cakap apa-apa ya. Padahal tak siapa pun cakap kat aku. Kita saja je. Masuk reban guys. Masuk reban. By the way dulu reban ni dia tak ada besi-besi ni tau. Tapi sebabkan macam dah nak roboh dah terlalu lama, so tukarlah besi-besi, dia bagilah kuat sikit. Kalau tak dekat dalam ni lah aku dah main masak-masak kau tahu tak. Abang kata sekarang pokok durian tengah berbunga, tapi saya tak tahulah kat mana nak tengok bunganya. Di manakah bunga? Ni ke? Wah cantik lah. Ke yang ini? Ni dipanggil bunga ke? Tapi ni pokok apa ni? Pokok durian bukan. Oh! Adakah itu yang kecil tu? Yang tu dah bawah tu. Bila tak ada mana hidup macam tu dah. You see? You see? You need to see first. Relax. Nenek, you see? Walaupun ada haters, biarkan kita tunjuk hasilnya. Very cantik and selesa lembut. Beli kat TikTok. Tapi jangan minta saya link, saya tak tahu mak saya yang beli. Masukkan kuih raya, ada chocolate chip, kuih bangkit, ni apa? Cornflake crunch. Lepas tu ada tak nenas dan dahlia. Kita banyak beli je. Yang buat cornflake dengan chocolate chip ni dah siap. Kita punya tak nenas. Ni kelapa ni pun buat juga. So 3 jenis lah kita buat dekat. Dah siap masukkan kita punya kuih-kuih raya. Okay, tetamu esok datang sila makan kuih raya ya. Weh, I nak tupai. Tiba-tiba ada anak tupai. Rumah lama tinggal, dia masuk. Tupai! Mana? Alah, ada baby lagi. Dekat Rembau. Rembau Yung. Lagi mana? Di bazar. Kita lagi bazar. By the way, this is my first bazaar untuk tahun ni. Last day Ramadan baru kita pergi. Kita tengok ada apa. Wah, first time jejak tapak bazar Ramadan. Alung, jumpa jodoh ke? Alung. Kita ada semua yang sama tema kan dia jalan sebelah-sebelah pula tu. Banyak air balang. Ni ada kedai yang dah tutup, ada yang masih buka ni jual dodol. Tapi puasa kali ni tak lapar. Untuk Ramadan kali ni tak lapar tapi dia haus. Sekali pun haus. Dia macam tak terliur sangat tengok makanan tapi terliur tengok minuman. Ais tu ada sedap. Kau lapar? Lapar? Oh, kau puasa pun? Tak, mata lapar. Dia lapar lebih. Berapa? 7. Kayak ada cash. Sebenarnya kita nak cari honeydew, sebangan honeydew tapi tak ada. Tofu pelita pun habis. Kalau nak nasi tomato pula. Jangan Abah. Tak Abah beli apa? Udang sama kuih putu bambu, putu piring. Putu piring. Kita dah settle membeli. So jom kita balik. Sampai tu kita nak pergi cari ais untuk berbuka. Setelah kedai ketiga. Kedai ketiga baru jumpa. Last iftar ada rendang daging. Ni ikan apa? Ikan jenaha masak lemak cili api, rendang daging dan nasi. Lepas tu kita ada tambah juga batu sekali lah. air katira kita pilih. Sama buka semua. Baik rendang daging. Lagi kat nenek belah sana. Kita nak susun-susun kerusi dan bersihkan meja juga. Sebab meja tu pun dah berhabuk semua kan. Tengok adik baby sedang mengusahakan. So much and Ya, look at that. where is it? If you can look.
I don't see. Ya. Bagi nampak function ni. Sebab nenek kalau pagi raya hari first macam panggil satu kampung. Ya. Jadi kita perlukan banyak meja dan banyak kerusi bagi chill. Jiran sebelah dah main bunga api dah, kita orang tak beli bunga api. Itu dah berapa tahun dah kita orang tak beli bunga api. Jadi terkejut. Terkejut. Kita ni menumpang bunga api orang je lah. Okay lah, kita pun dah habis set up. Apa-apa pun tunggu besok pagi raya baru kita nak hidang apa semua. Dandan lah malam raya nak pakai mask pula. Asal kaki macam tu. Tunjuk Kita ingat. Apa? Buat lemang, bakar lemang. Dandan. Tu ada 6 batang bakar lemang. Panas. Lagi seorang. Raya sedun-dun. Kenapa tak melekat sebab ada janggut malam-malam raya ni kita memang bara-bara sikit macam tak cantik kan. Kita tunggu besok. Besok transition raya coming soon. Tapi time tu korang pun korang tengok ni pun dah tak tahu hari raya ke berapa dah pun. So korang tahu je lah dekat TikTok. Okay, nanti Mi akan post insya-Allah kalau menjadi transitionnya. So sampai sini sajalah vlog untuk persiapan raya. Kita buat 2 hari. Boleh lah kot kan. So kita jumpa esok dan juga jumpa di next vlog untuk raya vlog. Okay, bye.